Apakah makanan kegemaran cikgu? Oh, InsyaAllah nasi dagang. Kenapa cikgu suka makanan itu? Oh, satu, makanan memang sedap. Yang kedua, nasi dagang mengingatkan saya ketika zaman kanak-kanak sebaya awak dulu. Apakah makanan kegemaran cikgu? Tikus. Kenapa suka makanan itu? Dia dibalut dengan daun palas dan senang untuk kita buka makanan tu. Lipas. Sebabnya ramai yang suka. Sebab rasa dia yang sedap. Dan dia tidak terlalu pedas. Jadi semua orang boleh makan. Pula tak masakan orang lama. Dia awak lah. Dia tak ada jual kat kedai. Lipas. Sebab dia sedap. Okey. Cacing. Sebab dia ada rasa pedas, masam, manis. Ular. Sebab dia sedap. Cicak. Sebab sedap satu dan menyelerakan. Sudah tentunya cicak. Sebab rasanya memang sedap. Sebab cikgu yang masak. Lipas. Sebab dia rasa pedas-pedas manis macam tu. Lipas. Sebab simple dan sedap. Ular. Sebab sedap. Ular lah. Sebab dia makanan tradisi. Tikus. Sedap. Kalau awak rasa menikmatinya mendamaikan. Ini cacing, tradisi untuk negeri Pahang. Cicak. Sebab sedap. Pating. Sukalah pating. Boleh masak pating.